Assalamualaikum. Hari ni kita unboxing satu barang yang sampai yang saya tunggu-tunggu, iaitu Jovi Wallet. So dekat sini dia ada tunjukkan yang kita rakamlah video. Bila kita nak buka, kalau apa-apa warranty kita boleh claim. Sebab dia ada warranty sebenarnya. Warranty dia tak silap saya dalam 6 bulan. Tak silap saya 6 bulan lah warranty dia. So apa yang best wallet ni, jom kita tengok. Okey, sebenarnya Jovi ni saya dah pakai dia punya produk ni dah daripada awal kemunculan lah. Boleh katakan waktu tu dia tak ada dalam platform sale, hanya ada platform sendiri, website. Saya dah start guna. Jadi ini kira repeat lah order Jovi ni. So ni packaging dia. Kotak ni sebenarnya waktu postage tu dia ada pecah sikit lah. Tapi harap-harap dalam dia, kandungan dia okey lah. So jom kita buka. Macam mana buka dia ni? Dekat sini tengok ada kunci tak? Okey. So ni kotak dia. Ada tulis Jovi tu. Okey, kita buka. Tada, wow, packaging dia. Sekejap kita unboxing dalam kereta je. So yang ni dia ada box. Okey, untuk saya order ni promotion, dia siap ada packaging luxury box dia cakap. Okey, ni box ni kita buka. Dan dalam ni dia bagi juga satu bag Jovi. Okey, so let's go. Kita buka dalam kotak yang cantik ni. Sebenarnya barang-barang Jovi ni dia sesuai dijadikan sebagai barang, orang kata apa, untuk macam majlis perpisahan ke, ataupun bertunang ke. Sebab apa? Sebab dia ada engraving nama. Dan dalam package ni juga dia ada, kita boleh request tambah kad ucapan lah. Macam saya ambil ni time promotion, dia bagi sekali box yang cantik ni dengan satu kad ucapan. So kad ucapan ni kita boleh tulislah apa kita nak tulis pada penerima tu. Jadi memandangkan saya beli ni untuk diri saya sendiri. Okey, ni dia punya kad cantik siap sampul lagi. So sini Jovi, belakang ucapan kita. Saya tulis ucapan sendiri je lah. So kalau tengok, ucapan semoga sentiasa sihat dan terus kuat hadapi ujian kehidupan. Ini untuk pesanan pada diri sendiri. Okay. So kita nak buka kita punya main subjek, iaitu Jovi Wallet. Yang saya ambil ini adalah saya cuba baca dulu, Bobby Light. Dia ada banyak siri lah, ada banyak model, tapi yang saya pilih ni adalah Bobby Light. Dia ada Bobby juga, Bobby yang bukan LITE. LITE tu macam dia ringan sikit lah kan. Yang Bobby sahaja dia tebal sikit. Jadi saya tak suka wallet yang tebal-tebal, sebab kad pun dah banyak. Jadi kalau saya nak baca, sebelum kita buka wallet ni, saya baca dulu dia punya specs tu. Dia punya kad tu dia boleh masukkan 9 kad. Saat kita buka teruslah senang. So yang ni siap reben lagi, nak buka pun sayang. So kita buka pelan-pelan je, tolak sikit. Okey, kita boleh tolak ke mana? Kan tolak. Buka dulu lah reben ni. Buka reben dulu. Okey. Oh, dia macam kotak. Tada. Oh, siap ada kad. Kad ni apa ni? Ada QR dan kita boleh mungkin dapat hadiah kecil-kecil kot. Nanti kita try lah buat QR tu. Okey, dalam ni dia ada satu lagi bag kecil. Dalam ni lah dia punya wallet
Ni lah wallet kedua saya guna, jenama Jovi ni sebenarnya. Okay, so yang ni lah wallet yang saya beli. Jovi Bobby Light. Dia light So light ni dia lebih apa pun gitu. Ni apa ni? Oh, anti-mold sticker. Dia letak juga anti-mold sticker. Tak nak bagi ada kulat. Okay, so tengoklah. Ni luaran dia punya luar wallet. Ada macam stitching benang, design sikit. Sini pun ada. Yang ni adalah warna mocha brown. Mocha brown. Okay, dalam dia boleh letak 9 kali ikut Jovi punya explanation. Dia kata boleh masuk 9 kad. Lepas tu dia ada 2, ni 9 kad lah. Nanti saya tengok macam mana boleh masuk 9 kad tu. Okay. Yang ni yang mahal ni untuk Jovi. Iaitu dia boleh engraving nama. So saya pun letaklah nama saya Zul dekat situ. Nampak tak? Boleh engrave nama. Dan saya minat juga wallet ni sebab dia ada zip lah. So zip ni untuk duit shilling senang sikit, tak berterabur. Sebelum ni saya pakai wallet tak ada zip. Jadi lepas ni senang sikit, wallet ada zip. Lepas tu dekat dia punya cash ni, duit kertas boleh ada 2 ruang lah. Ada satu ruang sini dan satu di sini. So 2 ruang. Kat sini kalau tengok kad dia ni ada 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 kad boleh letak. So dekat mana lagi tak? Mungkin letak kat belakang ni kot. Ni boleh ada ruang lagi letak kad. Di sebelah sini pun ada ruang untuk letak kad. Maksudnya dua-dua ruang ni boleh letak kad. Okay. Dan satu lagi di atas engraving nama ni. Boleh letak kad jugalah. Nanti tengok, saya try masukkan kad, tengok macam mana. Cantik dekat zip dia ni pun ada tulis Jovi. Tulis Jovi. Engraving nama. Okey, setelah saya transferkan kad-kad ke dalam wallet yang baru ni, so kita tengok balik macam mana keadaan dia. So, okey, dalam ni saya letakkan 4 kad, iaitu IC, itu kad bank ada 3. Sebelah sini saya letakkan kad kahwin. Ni yang tadi tu ada nama. Dan kita boleh letak nama kita kat sini. Yang ni kat atas ni pula dia letak macam Jovi yang kecil je nampak. Kecil je besi tu, plate tu. So sangat cantik Zip dia pun ada tulis Jovi. Lepas tu ada macam sleeve sikit yang cover zip ni supaya tak kena cut. Lepas tu dalam ruangan duit pula cukup masuk saiz duit Malaysia, cukup lah. Elok je. Ada 2 ruang. So bila kita tutup pun duit tak terkeluar lah. Dia punya lebar tak silap saya 8 cm. Dia punya lebar 8.5 cm. Dia punya panjang ni 11.5 cm. Dan tebal dia 2 cm lah. Tapi tebal ni ikutlah apa yang kita letak kan. So yang ni bila saya letak 4 kad, 4 ke 5. Dalam ni saya letak kad juga. Dalam ni saya letak kad popular, kad kedai buku. So total dalam wallet ni ada 6 kad. Jadi tebal macam ni. Sebab tu kalau kita nak beli Bobby yang bukan light punya, dia akan jadi lebih tebal. Sebab tengah ni dia ada satu lagi orang kata apa, slot kad lah. Jadi kalau banyak sangat kad pun wallet kita akan jadi tebal. Macam saya tak perlukan terlalu banyak kad. Sebab macam kad-kad bank yang lain tu saya dah masukkan ke dalam handphone saya. Jadi boleh katakan kad digital lah. Bila kad digital, kad yang fizikal tu saya boleh simpan je kat rumah. So overall puas hati. Tengok ni ada Jovi dekat sini. Ada stitching. Yang ni mocha brown. So saya akan letakkan link di ruangan komen. Anda boleh tekan link untuk beli Jovi wallet ni. Yang menarik dia, packaging dia lah bagi saya. Sebab packaging dia siap dengan kotak bermagnet ni.
kotak bermagnet. Siap dia ikat raiban yang saya dah buka pun tadi. Elok je raiban dia. So benda ni bagi saya sangat eksklusif lah untuk kita jadikan sebagai hadiah ataupun basically hadiah lah, hadiah ataupun reward pada diri sendiri. Dan kalau time promotion, kotak ni dia akan bagi secara percuma. Kalau tak, dia kena ada package sikit lah, tambah duit sikit untuk kotak ni. Saya letakkan link di ruangan komen. Anda boleh beli Jovi Wallet ni. Sebenarnya dia ada banyak lagi model dan series. Anda boleh tengok dan anda boleh pilih mana yang anda berkenan. Dan ya, support me by beli di ruangan komen. Link di ruangan komen tu.